Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bang, kenalkan nama yang dari mana, yang kerja apa? Hai, saya Sulaimi Ibrahim Ahmad, tinggal di Johor Bahru, di Johor Jaya. Saya ada restoran jual sell out dan ikan bakar di Situ Topika dan Wadiana. Okey, apa masalahnya bang? Macam mana dia jumpa Forever? Sebab produk ke sebab bisnes? Saya jumpa Forever sebabnya nak minum sahaja. Kerana saya ada gout selama 9 tahun. Macam mana kroniknya gout tu? Sampai tak macam mana? Kalau saya kena gout, tak mau cakap lah. Kena je mesti menangis. 3 hari mesti menangis. Lelaki pun nangis? Nangis, tak boleh tahan. Orang cakap sakit gigi sakit kan. Gout 10 kali ganda sakit daripada sakit gigi. Memang bengkak, tak boleh tahan. Selain daripada gout? Saya ada darah tinggi dan ada gastrik. Gastrik Okey, so sekarang penyakit tu semua mana? Tak tahu, penyakit tu automatik hilang. Alhamdulillah selepas amalkan Forever Living Product. Berapa lama tu amalkan? Saya betul-betul ni detox untuk 15 hari. Saya minum 3 botol dengan RTC. Okey. Selepas saya detox, saya akan minum untuk dia punya produk gout. Gout tu macam nektar, RTC dan royal jelly. Alhamdulillah saya konsum ambil benda tu lebih daripada asal. Alhamdulillah sampai sekarang tak kena gout. Dulu paling pantang makan kacang. Sikit makan je mesti besok bengkak, menangis. Okey. Dekat luar sana kan ramai orang yang takut nak cuba suplemen, nak cuba aloe vera kan. So apa nasihat abang? Nasihat pasal ni dia aloe vera established. Jadi dia jangan risau, dia tak ada bahan kimia. Memang siapa belum cuba, memang kena cuba, memang terbaik lah dalam dunia. Okey bang, terima kasih. Sama.